Assalamualaikum semua. Okey, hari ni resipi saya adalah kuih apam dulu-dulu ya. Yang sangat lembut, kenyal dan sedap dimakan dengan kelapa parut. Okey, ikuti resipi kita hingga akhir ya. Okey, bahan-bahannya 1,5 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung beras, 1 cawan gula, 2 cawan air suam, 2 ya. 1 sudu makan yeast kering ya. Gaul semua biar serata. Kemudian campur sikit warna merah pink ya. Gaul serata. Okey, kita akan dapat struktur dia begini ya, lembut ya. Okey, sekarang adunan ni kita akan perap lebih kurang 1 jam ya, biar dia mengembang ya. Okey, bila dah hampir 1 jam, kita tengok dia dah kembang ya, cantik kan. Kemudian kita campurkan sedikit baking powder double action ya. Tak payah banyak, sikit je macam tu, setengah sudu makan. Dah kacau-kacau. Sekarang kita dah boleh masuk ke dalam acuan ya. Kacau dulu. Nanti cantik lah kita punya lagi lembut ya. Kacau lagi macam tu. Kemudian terus masuk dalam acuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara tu kan kukus kita dah panaskan terlebih dahulu ya. Kita nak dia masuk dengan api yang besar ya, macam tu. Okey. Masuk lagi. Buatlah hingga selesai ya. Masuk lagi. Kuih apam ni apa kampung ni sedap ya. Kalau makan dengan kelapa parut tu, letak sedikit garam, memang sedap. Tak muak lah, tak muak ya. Orang kata tak muak makan dia. Bila kita dah letak double action ni kan, dia akan cantik tau. Okey, sekarang kita dah ready untuk masuk kukus. Kita kukus lebih kurang 20 minit dengan api yang besar ya. Tak boleh buka sebelum 20 minit. Okey, sekarang dah masak. Nampak cantik gebu kan, dan lembut sangat ya. Okey, sekarang mari kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sikit kat tepi tu. Lepas tu kita buat dia macam ni. Cantik kan? Tekan dulu tepi-tepi, kemudian kita bismillahirrahmanirrahim. Cantik kan? Okey, sekarang kita akan letak kelapa. Okey, kita kukus kelapa ni supaya dia nak tahan lama ya. Kita letak garam sedikit dan kita letaklah di atas ni. Kita biasanya makan kuih apam ni dengan kelapa ya, kelapa parut. Dan rasa dia lemak-lemak, sedap lah, macam tu lah rasa dia. Ini sebenarnya makanan orang dulu-dulu ni, kuih apam ni. Kuih apam ni dah lama dah. Okey. Okey, so dah siap dah apam kita, dah bolehlah dinikmati ya. Dia sangat lembut dan gebu ya. Mari kita try. Buka satu. Ambil dah mana-mana satu ya. Kita buka dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya, sedapnya. Nampak tak? Dia macam kenyal-kenyal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so terima kasih kerana menonton. So, mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.